Kata ada anxiety, diagnose. Pakai ubat tak berkesan. Rupa-rupanya masalah mata. Kisah ni anda kena tahu sebab ini adalah kes daripada kes yang sebenar. Saya nak kongsi kisah Cikgu Linda. Dia ni umur 42 tahun masa jumpa dengan saya. 5 tahun dia struggle dengan anxiety. Dia ada stres yang kronik dan dia punya confident memang depan orang dia selalu tunduk saja bila bercakap. Semuanya bermula daripada dia rasa mata dia penat bila dia buat kerja sebagai seorang guru. Tapi pada satu hari berlaku kejadian yang dia rasa itulah titik permulaan kepada dia rasa lebih anxiety dan stres. Masa dia mengajar, seorang murid tegur dia, "Cikgu, kenapa cikgu mata tengok mana tu cikgu? Kami kat sini cikgu." Rupanya mata dia lari. Al-maklumlah seorang cikgu ni memang banyak skrin lah. Tetapi dia dah menggunakan cermin mata yang baik. Dia dah guna power yang terbaik, cermin yang terbaik. Semampu mana yang dia boleh guna. Tetapi dia punya isu dia sekarang ni, bila dia pakai cermin mata yang nampak terang, dah banyak spek dia buat, mata dia belah kanan dia menyebabkan masuk ke dalam. Dan pada masa tu dia nampak double vision, dia nampak silau, kepenatan yang amat sangat, stres, sakit kepala dan diperlukan banyak berehat. Perlu tidur dulu sebelum nak buat apa-apa kerja. Tapi kalau dipaksa juga, mata dia start nampak juling oleh orang yang lihat dia. Jadi pakar yang dia jumpa tu dapat tahu bahawa dengan pakai power rabun jauh separuh saja, maksudnya power dia lebih kurang 300-400, kalau pakai separuh daripada tu, masalah juling dia hilang. Tapi ini sebenarnya menyusahkan dia untuk driving, untuk buat kerja yang lain-lain. Laki rasa stres. Dipendekkan cerita, saya buat test dan saya dapati dia ni sebenarnya ada masalah dengan binocular vision dysfunction. Jadi apa benda masalah mata ni? Dia senang macam ni, dua mata dia tak boleh nak coordinate ataupun nak digunakan secara normal macam orang lain. Bila pakai power tu, menyebabkan pergerakan mata menjadi susah sebab fokus dia untuk bagi terang jadi susah. Tengok dekat, tengok jauh, kemudian pergerakan ni menjadi payah. Ini menyebabkan dia jadi double vision dan kemudian jadi juling, hilang keyakinan. Jadi apa yang berlaku pada mental health cikgu ni selepas dia rawat mata dia? Next, saya akan beritahu kaedah yang saya buat dan juga kesan dia pada cikgu ni. Komen kalau nak tahu part 2.